Forum Remaja membuka minda. Forum Remaja mendidik jiwa. Forum Remaja inspirasi semua. Forum Remaja membangunkan Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Forum Remaja Madani kepada semua ahli panel kita. Selamat datang saya ucapkan kepada ahli panel kita dan hadirin sekalian. Saya Nur Aisyah Syifa binti Zuhisham selaku pengerusi majlis pagi ini yang akan membincangkan tentang topik yang hangat diperbincangkan pada era ini, iaitu pendigitalan pendidikan, manfaat atau mudarat. Hadirin yang saya muliakan, pepatah Melayu ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita mulakan sesi forum kita pada pagi ini, eloklah jika kita mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Dengan ini, saya memperkenalkan panel pertama di sebelah kiri saya, iaitu Saudari Nur Kasih Amisha binti Syahrin. Apa khabar saudari? Alhamdulillah saudari, saya sihat untuk berforum pada hari ini. Sungguh gembira saya mendengar perkhabaran saudari. Seterusnya, ahli panel kedua Saudari Nurul Kristina Adawiyah binti Muhammad Khairi Reza nampak berkarisma di sebelah kanan saya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya baik saja. Apa khabar pula saudari? Saya sihat, alhamdulillah. Nampaknya sungguh bersemangat ahli panel kita untuk berforum pada pagi ini. Jadi, kita terus kepada wadah perbincangan utama kita pada hari ini, iaitu pendigitalan pendidikan, manfaat atau mudarat. Hadirin sekalian, macam pada dunia kita semakin dirangkumi dengan penggunaan digital dan teknologi yang semakin meluas seantero dunia. Hal ini juga berkait rapat dengan dunia pendidikan di Malaysia. Menurut sumber daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, pendigitalan pendidikan membawa maksud penggunaan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini melibatkan penerapan alat-alat digital, sumber-sumber dalam talian dan kaedah pengajaran yang inovatif untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Tamsilnya, penggunaan sumber AI untuk mencari maklumat yang ingin dibentangkan di sekolah atau contoh lain seperti kelas tambahan secara talian, contohnya MC+. Hadirin yang saya muliakan, menurut sumber Kementerian Pendidikan Malaysia, dasar pendigitalan pendidikan sebenarnya telah mula dilancarkan pada 28 November 2023 oleh Menteri Pendidikan Malaysia, iaitu Puan Fadlina binti Siddiq, dengan visi untuk melahirkan murid yang fasih digital. Sebagai pemula bicara, soalan saya kepada ahli panel yang pertama, iaitu Saudari Kasih. Adakah pendigitalan pendidikan ini akan berkembang dengan lebih maju dan memberikan manfaat untuk generasi muda negara kita? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Jawapannya ya, sudah semestinya. Pendigitalan pendidikan akan memberikan manfaat yang besar kepada generasi muda negara kita selaras dengan matlamat dasar ini untuk memacu perubahan dalam lanskap pendidikan. Dan sedangkah bahawa kita sebenarnya sedang menyaksikan perkembangan teknologi digital yang amat pesat. Teknologi seperti realiti maya, realiti terimbuh dan kecerdasan buatan sedang digunakan secara meluas dalam sektor pendidikan. Contohnya, terdapat aplikasi yang membolehkan pelajar untuk menjalani pembelajaran secara maya dalam persekitaran 3 dimensi, seolah-olah mereka berada di dalam makmal hingga ke tempat arkeologi. Menarik, bukan? Amat menarik sekali. Selain itu, pendigitalan bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, malah juga dapat membantu pelajar memahami konsep yang sukar dengan lebih mudah. Hal ini secara langsung memberi impak positif bukan sahaja kepada minat para pelajar, malah kepada pencapaian akademik dan curriculum mereka. Bahkan, ia juga membina kemahiran digital
pada peringkat awal, yang merupakan salah satu permainan yang penting dalam ekonomi masa depan digital. Itu sahaja pendapat saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Kasih atas perkongsian yang sangat berinformasi sebentar tadi. Sama-sama, saudari pengerusi. Pendigitalan pendidikan ini terlihat banyak manfaatnya kepada generasi muda. Namun, setiap pemula ada cabarannya. Soalan saya yang kedua ditujukan kepada ahli panel kita yang kedua. Soalan saya, adakah pendigitalan pendidikan ini dapat dicapai sekiranya wujud jurang digital antara murid bandar dan murid luar bandar dipersilakan? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Saudari, tidak dapat dinafikan lagi, memang akan wujud jurang digital antara murid bandar dan luar bandar, terutamanya dari segi kemudahan internet yang tersedia. Walau bagaimanapun, pihak KPM melalui Dasar Pendigitalan Pendidikan telah menyediakan infrastruktur dan infrastruktur dengan terus berusaha dalam meningkatkan keupayaan rangkaian internet dan infrastruktur digital yang menjadi kunci untuk memastikan akses yang pantas dan canggih kepada teknologi digital. Contohnya, KPM melaksanakan sebanyak 367 buah pusat kegiatan guru dan 16 buah sektor sumber dan teknologi pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara sebagai pusat kecemerlangan untuk inisiatif pendidikan digital. Kesemua pusat ini dibekalkan dengan peralatan dan perkakasan studio digital dan hub penghasilan digital yang boleh digunakan oleh murid dan guru bagi memudahkan cara pembelajaran. Pendigitalan pendidikan membangunkan kandungan dan melaksanakan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Justru, usaha yang dijalankan ini dapat merapatkan jurang digital yang wujud itu. Sekian, terima kasih. Benar bagai dikata, saya juga turut bersetuju dengan pandangan ahli panel kita tadi. Seterusnya, kita sambung lagi dengan diskusi seterusnya, iaitu apakah lagi manfaat yang dapat diperoleh murid dalam mengimplementasikan pendigitalan pendidikan? Silakan ahli panel kita yang kedua. Terima kasih saudari pengerusi. Sebagai seorang murid, saya dapat melihat pendigitalan pendidikan sebagai satu proses yang amat positif. Pertama sekali, murid dapat mengakses pelbagai maklumat dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia hanya di hujung jari. Hal ini dikatakan demikian kerana murid dapat mengakses pembelajaran pada bila-bila masa mengikut keselesaan masing-masing. Tamsilnya, penggunaan aplikasi dan platform pembelajaran seperti Google Classroom dan Quizzes yang menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pembelajaran digital ini dapat membantu murid meningkatkan ilmu pengetahuan mereka meliputi seantero dunia, sekaligus menjadikan mereka insan yang berintelektual. Itu sahaja pandangan saya. Terima kasih. Sungguh bernas informasi yang saudari sampaikan sebentar tadi. Tidak sabar pula rasanya ingin terus mengurat langkah dalam dunia pendigitalan pendidikan. Walau bagaimanapun, bagaimanakah pendigitalan pendidikan dapat dilaksanakan dengan berkesan? Ditujukan pada ahli panel kita yang pertama. Silakan. Terima kasih atas soalan yang diajukan saudari pengerusi majlis. Pada pendapat saya, kerjasama antara pelbagai pihak amatlah penting, seperti pihak kerajaan, pihak
kerajaan swasta, institusi pendidikan dan juga ibu bapa, mereka perlu berganding bahu untuk menyediakan peranti, capaian internet dan juga latihan yang mencukupi. Misalnya, syarikat telekomunikasi, mereka boleh memainkan peranan dengan menawarkan data percuma kepada platform pendidikan. Selain itu, pengurusan masa dan disiplin pelajar perlu ditanam sejak awal. Pembelajaran digital memerlukan pelajar untuk menguruskan masa mereka dengan sendiri. Oleh itu, pendidikan nilai dan juga bimbingan pendiri perlu dijadikan sebahagian daripada kurikulum. Akhir sekali, aspek keselamatan digital juga tidak boleh sama sekali diabaikan. Pelajar perlulah dibimbing dan diajar cara untuk menggunakan teknologi digital yang berkembang ini secara beretika dan juga selamat. Contohnya, mereka mestilah tahu cara untuk mengenal pasti maklumat yang palsu dan tidak sahih. Selain itu, mereka juga mestilah bijak untuk menjaga privasi diri semasa melayari internet. Itu sahaja pendapat saya. Sekian, terima kasih. Jelas sungguh penjelasan saudari. Terima kasih saya ucapkan. Hadirin sekalian, tidak dapat dinafikan lagi bahawa pendigitalan pendidikan yang mula diperkenalkan mulai 2023 ini memberikan pelbagai manfaat kepada murid. Pendigitalan pendidikan ialah langkah yang penting untuk mempersiapkan generasi muda kita bagi masa depan yang lebih maju dan kompleks serta inklusif. Impaknya bukan sahaja akan menjana pelajar cemerlang, malah membentuk warga digital yang bertanggungjawab serta mewujudkan imej negara Malaysia yang maju. Sekian, terima kasih.